Buat angle. Alright Cun. Hai, Assalamualaikum. Bersama aku lagi, Izfan. Salam satu dunia. So, dah lama sangat aku tak buat video ni. Ada lagi ke yang ingat channel Izfan Alizam ni? Maklumlah, dulu rambut panjang, sekarang dah pendek balik. Siapa yang mengalami masalah hutang ataupun komitmen yang terlampau tinggi, tak mampu nak bayar hutang dah. So, aku nak sharing pasal life update aku. So, berkaitan dengan hutang juga. So, yang mana sekarang ni memang aku tengah alami masalah hutang ataupun aku dah tak mampu nak bayar komitmen. So, rumah pun aku tak mampu nak bayar dah dekat 3 bulan, 4 bulan dah. So, benda ni sangat merisaukan aku. Tapi aku nak buat video ni, aku pun tak pasti sama ada patut ke ataupun tak patut aku buat video ni kan. So, tengah down. Biasa orang buat video happy-happy, aku buat video terbalik pula. Tengah struggle, kita buat video. Alright. So, aku nak sharing sikit live update aku. So, kenapa aku dah tak upload video, dah lama sangat dah. Lagi upload video pasal diri aku sendirilah. Biasanya kalau korang tengok tu video AI sikit lah aku buat untuk orang kata cuba sesuatu. Okey, kepada sesiapa yang masih lagi mengalami masalah, tak mampu nak bayar hutang, komitmen yang terlampau tinggi dan juga musibah yang lain, korang tak bersendirian. Korang sama dengan aku. Mungkin korang boleh sharing ataupun komen dekat ruangan komen di bawah apa yang terjadi dekat korang. Dan kepada sesiapa yang telah pun berjaya mengatasi masalah ataupun melepasi ujian, Alhamdulillah, tahniah kepada korang. Dan mungkin korang boleh sharing dekat ruangan komen apa yang korang buat supaya korang boleh mengatasi masalah dan juga musibah tersebut. Sebelum kita sembang lebih jauh, eloklah kita cuba fahami sedikit situasi. Ada masalah dan juga musibah yang datang secara mengejut, ada yang datang secara berperingkat-peringkat. So, itulah yang membawa ke topik aku kali ni, live update tentang masalah yang aku alami lah, iaitu tak mampu nak bayar hutang dan juga tak mampu nak bayar komitmen aku yang terlampau tinggi lah. Right. So, bermula dengan petikan kisah hidup aku yang lama daripada perkahwinan, aku beli rumah, Alhamdulillah masih lagi okey. Sampailah satu tahap penceraian. So, di waktu itulah antara waktu-waktu yang bagi aku waktu yang sukar lah. Ada ketika memang aku yang menjaga anak aku dan juga meminta bantuan daripada arwah ibu aku lah untuk jaga anak aku ni. Waktu tu anak perempuan aku sekitar 3 tahun lebih dan juga setahun lebih. Dan pada waktu yang sama, arwah ibu aku ni tak berapa sihat. Dan itulah yang menguatkan aku ataupun menguatkan niat aku untuk mencari mama baru untuk anak-anak perempuan aku ni. Bukan senang nak jaga diorang ni. Jadi kalau anak papa tengok video papa ni dah besar nanti, ingat susah tau waktu papa nak jaga anak-anak papa ni. Dan Alhamdulillah beberapa bulan selepas tu jumpalah dengan mama baru mereka. Alhamdulillah orangnya baik, boleh terima anak perempuan aku ni, boleh beri masa dekat anak perempuan aku ni. Aku bersyukur sangat. Dan Alhamdulillah kami bernikah dalam tempoh 1 tahun je daripada waktu kami kenal. Dan of course lah, dalam waktu yang singkat tu mana sempat lah aku nak cari duit sangat. So aku pun membuat pinjaman lah dan juga beberapa loan lah kan. So of course lah, orang boleh terima anak aku, of course lah kita nak buat yang terbaik untuk pasangan kita dengan harapan bolehlah tengok di belakang kita, boleh tengok anak-anak kita dan sebagainya. Dan Alhamdulillah lah waktu tu beban aku kurang sedikit. Sampailah satu tahap, aku terpaksa tukar tempat kerja lah. Ada sedikit isu EPF dan sebagainya. Bila kita mula bekerja, of course gaji kita kembali ke basic. Waktu tu memang sangat sukar sebabnya loan aku tu lebih tinggi daripada gaji yang aku dapat setiap bulan. Memang sangat struggle gila. Aku pun dahulukan bayaran apa yang penting dulu seperti rumah dan loan yang perlu dibayar lah. Yang penting loan-loan yang lain tu aku dah mula skip sampai satu tahap. Loan yang skip tu jadi banyak. Dan sampai sekarang aku tengah struggle. Beberapa bulan yang lepas pun aku dah start jual motosikal aku, motor besar 650cc tu dan macam-macam lagi lah. Dan sejujurnya aku tak layak pun ada motor besar ni sebab gaji aku di awal-awal sebelum ni pun bukanlah tinggi sangat pun untuk maintain motor tu, disebabkan minat sahaja. At least ada sesuatu yang memberikan kekuatan dekat aku lah untuk terus berjuang. Tapi disebabkan keadaan makin sukar, makin mencabar, aku terpaksa lepaskan apa yang aku ada, kamera aku, motosikal aku dan beberapa barang peribadi aku untuk stay survive, untuk tampung pembelanjaan ataupun hutang-hutang yang ada. Sehinggalah ke tahap sekarang ni. Seperti yang aku mentionkan tadi, aku baru je start kerja kat tempat baru dan income aku memang tak mampu nak tampung semua benda tu. So inilah yang masalah yang aku alami sekarang ni.
dan masih lagi berusaha untuk cari jalan keluar. So mungkin video kali ni aku stop sampai sini dahulu. Mungkin aku akan sambung di video yang akan datang. Jika korang rasa berminat ataupun nak tahu pasal live update aku yang seterusnya, korang boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Jika tak pun boleh komen, mungkin aku boleh buat video yang lain. Dan juga seperti aku cakap tadi lah, masih lagi berjuang, masih lagi tak putus asa lah nak usaha ataupun cuba sesuatu lah untuk kembali ke pangkal jalan, ataupun aku nak stabilkan balik ekonomi keluarga aku ni supaya aku boleh jaga keluarga aku ni. So jumpa di video akan datang. Assalamualaikum, salam satu dunia bersama aku Izfan. Bye.